kalau tuan-tuan dan puan-puan free, lapang, relax, tolong buat solat fardu ataupun solat sunat ke, lakukan semua rukun tambah dengan perkara-perkara sunat. Baik. Jadi kalau tuan-tuan emergency lah, Ustaz tak tahan Ustaz nak pergi toilet sakit perut lah Ustaz, makan rendang banyak mana dengan lemang, nak raya kan. Jadi solat zuhur siapa yang wajib je Ustaz, yang rukun je boleh? Boleh lah, dah emergency. Tapi kalau lapang tuan-tuan, banyak masa, relax, tenang, buat semua sunat-sunat ni tuan-tuan. Apa dia sunat ab'ad? Tuan-tuan tulis dulu. Sunat ab'ad dalam kurungan. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Tuan-tuan dengar betul-betul. Sunat ab'ad dalam kurungan. Buat kurungan tuan-tuan. Tuan-tuan buat, jangan tak buat. Tak buat nanti lupa. Bukan marah, nasihat. Tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee tuan-tuan. Madu 3. Tak yang kelakarnya semalam saya tengok cerita P. Ramlee tadi lah iklan kan. Malam saya tengok cerita P. Ramlee kat Astro. Tajuk cerita tu Madu 3. Saya tengok dengan anak saya tuan-tuan. Anak saya menggelak tau. Anak saya pandai tengok cerita Madu 3 tuan-tuan. 2 tahun. Butang baju Melayu aku pandai. Abang ni janganlah marah. Aku bukan marah, nasihat. Aduh, cerita dah benda aduh. Kita tengok lah P. Ramlee punya. Tuan-tuan. Okey, pergi balik tuan-tuan. Tuan-tuan, tulis tau. Bukan marah, nasihat. Tulis tuan-tuan. Sunat ab'ad dalam kurungan. Sunat kalau tinggal sujud sahwi. Tulis. Tuan-tuan kena tulis. Kecuali tengah drive lah. Tengah drive janganlah tulis. Janganlah pakai steering tu tuan-tuan. Bahaya. Okey, tulis tuan-tuan dalam kurungan. Sunat apabila tinggal kena sujud sahwi. Sunat kalau tinggal sujud sahwi. Maksudnya apa Ustaz? Benda tu sunat, perkara ni sunat dan sujud sahwi tu pun sunat. Tapi kalau tertinggal sunat ab'ad ni, okey, bahasa mudah, tuan-puan tertinggal sunat ab'ad, tuan-puan teringat sunat untuk tuan-puan sujud sahwi. Faham? Kalau tak buat pun sah. Saya cerita benda sunat. Apa dia? Ada 7 dalam kitab tulis. Yang pertama dari ni belum? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu membaca tahiyat awal. Clear? Yang kedua, duduk untuk tahiyat awal. Dengar betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah, mak-mak, akak-akak, abang-abang, adik-adik, atuk wan saya, pakcik makcik saya, abang-abang, kakak-kakak. Kamu lah nyanyi ni kan, saya tak boleh ada mic ni teman. Okey. Ustaz Aidil ni kan, tantanglah. Gurau je. Teman, saya nak bagi tahu teman. Okey? Teman nak bagi tahu ni. Duduk tahiyat awal sunat. Kan dia tanya, Ustaz, saya terlupa tahiyat awal. Sah ke? Dah cakap kan? Faham tak? Tuan-tuan, duduk tahiyat awal ni sunat. Bacaan dalam tahiyat awal pun bukan susah. Kau pantang depan susah. Okay. Tuan-tuan, duduk tahiyat awal sunat. Bacaan dalam tahiyat awal pun sunat. Sunat ab'ad, sunat dituntut dalam solat. Faham? Jadi kalau imam terlupa tahiyat awal, kau tak payah subhanallah. Imam terlupa tahiyat awal, rakaat kedua tu naik Allahu akbar. Rakaat ketiga kan, makmum belakang subhanallah, dia seorang subhanallah. Mentang-mentang baru belajar. Tak payahlah nak subhanallah, kerana benda tu sunat. Ikut je lah. Faham? Ustaz raya tahun ni balik Melaka tak? Balik. Faham tak teman? Benda sunat. Clear? Jangan dia tertinggal sujud sudah. Sujud tertinggal, ya subhanallah, tegur imam tu. Tapi kalau tahiyat awal tak payah subhanallah lah tuan-tuan. Benda sunat, tak apa. Solat masih sah. Ustaz akhir-akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Ustaz, kita ikut tak makmum? Ikutlah. Maksudnya dia sedar, dia silap. Faham? Baca dulu tahiyat awal sunat, bacaan tahiyat awal pun sunat.
Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Dalam tahiyat awal tuan-tuan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di situ je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak baca. Okey, tuan-puan tak dapat pahala sunat. Kalau tuan-puan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dapat pahala sunat ab'ad, sunat yang ketiga. Faham? Laku kat mana ustaz? Masjid Tanah. So kalau terlupa solat sendiri tak payah sujud sahwi ke? Kena juga buat Puan Siti Baizurah, hukum dia sunat. Solat sendiri ke, solat jemaah ke, kalau tertinggal tahiyat awal, tertinggal sunat ab'ad ni, yang 7 saya sebut ni, okey, tuan-puan sunat sujud sahwi, dapat pahala. Tapi tak buat, tak dapat apa-apa lah, tu je lah. Okey, dapat? Boleh tak kat ni tuan-puan? Soalan tak? Kalau baca selawat saja boleh tak ustaz? Boleh. Clear? Dapat? Jelas tak tuan-puan? Faham? Okey, cantik. Ni tuan-puan kena faham tau. Tak faham bagi tahu. Tuan-puan tak faham tanya saya, angkat tangan. Angkat tangan tu macam tanya soalan. Sujud sahwi sebelum salam ke? Betul. Lepas dah tahiyat akhir tu sampai fil alamin innaka hamidum majid, jangan bagi salam. Allahu akbar, sujud. Subhanallahi wa la yasu. Tak hafal juga zikir tasbih boleh. Naik Allahu akbar, rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warini wa'afini wa'fu'ani. Sujud balik Allahu akbar, subhanallahi wa la yasu. Tak hafal zikir subhanallah walhamdulillah pun boleh. Lepas tu naik tahiyat akhir baru bagi salam. Faham? Tu kaedah kaedah tuan-tuan tu kaedah dia. Dapat? Cara sujud sahwi macam mana? Dia sebut dah tadi. Masjid Tanah kampung apa ustaz? Saya kampung Masjid Tengah. Tak, saya Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru, kampung Ujung Padang. Tu mamak saya. Tapi solat tak sah. Ya, solat masih sah. Cuma benda ni sunat. Buat dapat pahala tu. Dapat? Clear? Okey, seterusnya. Yang keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Yang keempat, wow, upgrade dah selesai. Alhamdulillah. Saya kerja Masjid Tanah kat mana tu? Mungkin boleh jumpa kot kan, Abang Nazri. Yang keempat, baca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Sebab tu saya kata, dalam tahiyat akhir, rukun adalah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun pada tahiyat akhir. Tapi sambung selepas tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Tambah itu hukum dia sunat ab'ad, dapat pahala. Faham? Umar ustaz orang mana? Orang Negeri Sembilan. Orang Sorban je dah KL. Sepelaung dengar. Dapat? Membaca selawat kata keluarga Nabi. Jadi kalau tuan-puan emergency case, nak pergi toilet tak tahan, nak buang air, okey, tuan-puan bacalah sampai at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Bacalah tahiyat akhir itu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali Ibrahim, sampai habis kan? Pahala sunat ab'ad. Tertinggal sunat sujud sahwi. Sunat ab'ad ni semuanya kalau tertinggal sunat sujud sahwi. Dapat? Boleh teman? Clear? Dapat Okey, sekejap teman. Sekejap Dah. Cuba bawah dah, tak ada orang dah sampai. Baik.
Kalau tak sujud sahwi tak sah ke solat Ustaz? Dah sebut dah tadi. Sujud sahwi itu sunat. Kalau tak sujud pun sah. Kalau ada selawat terkentut macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kau jangan kentut. Kalau kentut batal solat sebab belum bagi salam. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah habis solat. Kau dah baca sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, settle lah hati kan. Prot, dia kentut. Batal. Last tu, kau dah di penghujung, last corner. Allah lupa bagi salam. Kau tak salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama tu rukun. Dah batal. Solat balik. Faham tak? Clear? Tertinggal lepas tu niat nak sujud sahwi tapi dah bagi salam, lupa nak sujud sahwi. Solat sah tak? Sah. Sujud sahwi tu sunat. Tuan-tuan kena faham, benda sunat ni tuan-tuan, kalau tertinggal masih sah. Tapi buat dapat pahala. Itu je. Faham Yang kelima, membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat kedua solat subuh dan pada solat witir dalam separuh kedua dalam bulan Ramadan. Okey, cantik tuan-tuan dengar ni. Dengar betul-betul. Yang kelima, tertinggal doa. Tuan-tuan, yang kelima, sunat abad, sunat dituntut baca doa kunut dalam solat subuh rakaat kedua selepas i'tidal, lepas tu baca doa kunut. Pertama, kedua baca doa kunut pada malam 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kan? Sunat abad tuan-tuan dituntut. Tertinggal kunut dalam solat subuh, tertinggal kunut bersama dengan imam ataupun dalam solat tarawih 16 Ramadan ke atas, tuan-tuan, sunat sujud sahwi. Sunat. Faham? Kelas Iqra dah tak ada lagi ke lepas habis kontrak dengan Ustaz Lah dulu? Ada. Puan Rapiah, kelas Iqra kita lepas raya, insya-Allah. Kita pun akan keluarkan buku. Jangan ceritalah dengan Ustaz Lah punya account. Okey. Sekati yang jawab kan? Ada insya-Allah tuan-tuan. Okey, tapi dia akaun saya sendiri lah, Ustaz Aidil. Ustaz, baca doa selepas salam kiri dan kanan sunat ke wajib? Sunat. Kan benda rukun saya dah bagi tahu itu 13 rukun. Selain daripada itu semua sunat. Selain daripada itu semua sunat. Okey? Tuan-tuan tak faham juga. Yang lelaki ni tak faham, saya sunat kan? Tak ada lagu ya. Okey? Yang lelaki kau tak faham juga kan? Saya mengajar budak-budak dulu tuan-tuan. Tak faham ustaz ajar. Ustaz sunat kan kau? Ni budak-budak lah. Yang saya mengajar ni bapak-bapak budak kan? Atuk wan saya. Gurau tuan-tuan tajuk je menyakat kan. Ustaz dia suka menyakat. Tuan-tuan dah serius kan? Ustaz lain tuan-tuan serius kan? Dengan saya ni mengapulah sikit. Okey. Lepas bagi salam pertama baru ingat tak cukup satu rakaat. Boleh tak bangun semula Ustaz? Jawapan saya dengan betul-betul. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, betul dah sapu kepala. Allah, tak cukup satu rakaat. Tuan-tuan dah bagi salam kan? Dah bagi salam, automatik tuan-puan dah habis solat, tertinggal satu rakaat, Allah baru ingat, tuan-puan naik semula, tuan-tuan dan puan-puan niat untuk tambah satu rakaat itu sahaja. Dapat? Suara serak dah hilang, alhamdulillah. Terima kasih doa mak saya, mak ayah saya ni. Uklu sebelummu salam, masa tahiyat akhir boleh tak baca doa? Apa tu? Uklu sebelummu salam. Ini bahasa apa ni? Bahasa minion ni. Cara niat tambah rakaat, sahaja aku tambah satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, pun boleh. Ataupun sahaja aku tambah satu rakaat bagi melengkapkan solat zuhur kerana Allah Ta'ala pun boleh. Dapat? Ulang balik Ustaz tak jelas. Tuan-puan dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tertinggal satu rakaat. Tuan-puan naik tambah satu rakaat. Boleh. Okey, ini di sisi mazhab Syafi'i tuan-puan. Ada dalam jawapan Jabatan Mufti. Kalau sebelum salam baca doa boleh tak Ustaz? Sebelum salam nak baca doa apa? Dapat? Yang keenam, berdiri ketika membaca doa kunut. Berdiri tuan-puan. Rukuk kan? Lepas tu sami Allahu liman hamidah dalam solat subuh lah contoh.
Berdiri tu tuan-tuan, itu juga adalah sunat ab'ad, buat dapat pahala. Kalau tak niat kali kedua tu sah tak solat? Tak sah. Mesti kena niat. Kena niat. Tadi kurang 1 rakaat tapi sedar-sedar terlebih 1 rakaat. Terlebih 1 rakaat, automatik tuan-puan tak perlu buat apa-apa kecuali tuan-puan sujud sahwi sahaja. Rakaat terlebih tak menjadi masalah tuan-puan. Tak sengaja rakaat sengaja tak sengaja terlebih rakaat. Tuan-puan tak perlu buat apa-apa, just sujud sahwi sahaja. Okey? Tapi kalau terkurang kena ganti. Ambil wuduk di muka airnya menitik ke anggota yang ambil wuduk yang lain, boleh ke? Boleh. Itu bukan dikira musta'mal tuan-puan. Musta'mal jatuh ke dalam bekas. Okey? Tuan-puan ambil muka kan, ambil muka, lepas tu tuan-puan ambil tangan. Ambil tangan menitik air tu kat tangan. Tu tak jadi masalah tuan-puan, tu bukan musta'mal. Oh, bukan sujud sahwi kalau terkurang rakaat. Dengar baik-baik, dengar molek-molek dah. Macam ustaz seorang tu lah. Tuan-puan, kalau tuan-puan kurang rakaat, sujud sahwi sahaja, bukan penyelesaian. Sujud sahwi ni sunat. Terkurang rakaat, wajib tambah rakaat yang terkurang. Lepas itu baru ditambah dengan sujud sahwi. Tak boleh ganti sujud sahwi sahaja. Tak boleh. Faham ke tidak? Ganti rakaat yang tertinggal itu, lepas tu baru tambah sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi pun tak buat, tak apa, itu sunat. Tapi ganti rakaat. Tuan-tuan kena tahu konsep ni. Sebab tu ada kuliah-kuliah agama macam ni tuan-tuan masuk. Okey? Masuk. Macam mana kalau tak ingat rakaat ke berapa? Nabi bagi tahu tak ingat 3 ke 4. Yakin berada di rakaat ketiga. Ambil paling sikit. Antara 3 dengan 4 mana sikit? 3. Ambil 3. Faham? 2 ke 3? 2 ke 3? Yakin pada rakaat kedua, tambah 1 lagi 3. Sebenarnya ustaz dah 3 dah tu. Jadi 4 lah ustaz, macam mana? Tak apa, dimaafkan. Ustaz kalau tersilap baca-baca dalam solat, boleh ke ulang semula solat? Tak payah ulang balik semula solat. Ulang kat mana yang silap? Silap pada apa? Rukun qauli ke bukan? Kalau rukun qauli, rukun bacaan, ya. Kalau silap pada benda-benda sunat, tak perlu ulang pun, tak apa. Baik. Ustaz kalau tambah rakaat kena baca tahiyat lagi tak? Kenalah baca. Buat macam biasa rukun-rukun tu. Imam tahiyat awal dan salam, tapi agak lama beliau bangun, tambahlah 1 lagi sujud sahwi. Okey. Apa masalah tu? Ustaz boleh tak kalau buat 8, 3 witir lagi bersama imam, niat witir kalau boleh, tak ada masalah. Kalau ikut imam solat subuh tapi terlewat 1 rakaat, rakaat kedua tu kena baca kunut lagi tak? Baca, sunat. Apa lagi tuan-tuan? Ambil rakaat yang sikit, Ramadhanu tajallu. Alhamdulillah jelas Ustaz bagi tahu. Alhamdulillah. Sekarang dah jelas tak? Alhamdulillah. Cara sujud sahwi. Okey, tuan-puan duduk ayat akhir kan? Tuan-puan dah baca sampai fil alamin innaka hamidum majid. Jangan bagi salam. Allahu akbar, sujud balik yang pertama. Baca subhanallah la ilaha wa la yasu. Tak hafal, kata subhanallah. Allahu akbar, duduk antara dua sujud balik. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud balik. Allahu akbar, subhanallah la ilaha wa la yasu. Tak hafal, ganti dengan subhanallah pun boleh. Lepas tu Allahu akbar, duduk ayat akhir tu balik. Lepas tu baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Settle. Itu cara sujud sahwi. Faham? Baru faham Ustaz? Alhamdulillah. Nasihat Ustaz sama. Kalau imam terlupa baca kunut, apa patut kita buat Ustaz? Ikut imam tu. Sebab kunut tu sunat. Tak payah gaduh-gaduh. Kalau imam terlupa rukuk, terlupa i'tidal, ya subhanallah sebab tu rukun. Kalau baca Fatihah masih ikut imam, batal ke solat? Bukan masbuk. Tak batal. Subhanallah 3 kali, boleh. Tak ada masalah, sekali pun boleh. Tak perlu baca tahiyat akhir lagi Ustaz untuk sujud sahwi. Terus bagi salam, tak perlu sebab dah baca dah tadi. Kalau kita tak buat witir kat masjid, tak apa kan Ustaz sebab nak sambung? Boleh. Subuh tak kunut boleh Ustaz, hukum dia sah. Tapi bacalah, sunat dapat pahala. Di sisi mazhab Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika saya solat sunat Aidilfitri kat rumah sendirian, boleh? Cuma afdalnya jemaah. Niat witir 1 rakaat tu Ustaz, satu saja aku solat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah lah, tu je. Bermasalah pun boleh? Clear teman? Alhamdulillah, makin lama makin ramai kita teman. Dah 800 lebih dah. Dulu 700 je kan. Masuk hari teman. Cuma kita sampai esok je tau. Jumaat kita cuti tau. Jumaat tuan-puan janganlah. Jumaat tuan-puan pergi ni ready nak masak rendang tuan-puan. Okey.
Jumaat masak rendang tuan-tuan. Yalah kan, kalau Sabtu Raya. Ustaz, kalau tengah solat tiba-tiba bunyi mercun bunga api, dikira khusyuk tak? Pom. Kan? Bunyi bunga api. Khusyuk tak Ustaz? Nak baca macam mana dah bunga api tu kuat? Saya pernah solat tuan-tuan dekat masjid. Imam tu tua sikit lah. Dia tengah baca Al-Fatihah tuan-tuan ke baca surah apa dah, saya pun tak ingat tuan-tuan. Tiba-tiba mercun tu meletup, diam imam tu. Nasib baik dia diam. Kalau imam tu melatah, tak satu masjid tu haru tuan-tuan. Oh pocun mak kau, dia melatah dekat mikrofon tu. Tapi betul tuan-tuan, kisah benar. Okey, terdiam imam tu tuan-tuan. Jagalah anak-anak masing-masing tuan-tuan. Nak main mercun, mainlah dekat rumah. Kau janganlah pergi ke masjid. Kau dah pergi masjid tu dah elok dah dik, tapi janganlah main mercun. Nak main mercun, main pop-pop tak apa. Faham tak? Ustaz, kalau tarawih ikut imam baca kita bermula lepas imam baca Fatihah kan? Ya, tu sunat dia. Faham Iyo tuan-tuan, kuat terkedu imam tu. Janganlah nak main mercun, mainlah kat rumah. Faham? Kau nak pergi masjid, nak main mercun betul-betul. Biar sampai putus jari tu. Tak adalah gurau. Main daripada tempatnya. So ustaz agama, saya tak beli mikrofon lagi. Saya baru order. Tak tahulah bila sampai mikrofon saya tu. Biasa saya order lah mikrofon. Sampai mikrofon saya pakai mikrofon mikrofon yang khas untuk handphone. Ustaz, kalau solat sunat wuduk sebelum atau selepas azan? Selepas ambil wuduk. Selepas ambil wuduk. Solat qada baca tahiyat akhir sampai rukun saja boleh tak? Boleh. Kita baca Fatihah je kan? Iyo. Ustaz, kalau kita dah buat niat witir dengan imam lepas tarawih malam bangun qiyam boleh lagi ke dah witir? Boleh. Soalan saya tak jawab lagi Ustaz. Apa soalan tu? Ustaz, niat sunat witir 2 rakaat macam mana? Saja aku solat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cukup. Thank you sharing ni. Sama. Bukan saya yang share. Abang Nazri yang share. Oh, tak apa Ustaz. Ustaz, boleh ke solat tahiyatul masjid tengah azan? Boleh. Salah pula. Sebab tahiyatul masjid dia adalah solat sunat yang tak ada waktu. Tuan masuk masjid je boleh sunat. Boleh buat solat sunat. Solat sunat ada yang berwaktu tuan macam duha, tahajud. Okey, solat gerhana. Ada waktu dia, bukan boleh sekali-sekali buat. Boleh Apa lagi tuan-tuan? Solat. Ustaz, ya. Apa? Abang Nazri? Yolah abang lah, betul lah. Abang Nazri nak panggil Uncle Nazri. Saya lagi muda pada Abang Nazri. Saya panggil Abang Nazri. Salah kau? Brother Nazri boleh, Brother Nazri. Bro Nazri. Sekretaris sekolah saya tak solat Jumaat, dia solat Zuhur je kat sekolah. Boleh ke? Kena tengok keadaan tuan-tuan. Kenapa dia tak solat Jumaat? Tanya dia. Kalau betul-betul sebab kes kecurian banyak berlaku dan sebagainya, maka dia bolehkan sebab macam polis trafik tuan-tuan. Dia jaga trafik time solat Jumaat. Boleh tak? Boleh. Bomba tuan-tuan. Tapi kalau dia sengaja tak ada apa-apa pun, memang sekolah tu pun relax, tak ada apa-apa masalah, maka tak boleh lah. Ustaz, tak hafal doa kunut gantikan dengan doa lain boleh tak? Pastikan kunut ni ada 2 elemen. Elemen minta dan puji kepada Allah. Mesti ada. Kalau imam terlalu cepat, makmum tak sempat rukuk, sujud dengan sempurna. Macam mana Ustaz? Ikut imam. Tapi yang laju benar imam. Maknanya solat tarawih ikut imam, kita baca surah Fatihah je kan? Boleh. Kalau saya dah solat witir lepas tarawih dengan imam, dia jawab dah tadi. Ustaz, kalau tak hafal doa kunut ni, jawab dah tadi. Ustaz, baca doa yang ambil dari Al-Quran sebelum bagi salam boleh tak? Boleh. Minta tolong Ustaz, niat dalam solat hati tu apa je yang wajib kena ada? Sahaja aku solat fardu Zuhur, kena ada sahaja aku solat fardu apa dengan solat apa. 3 je cukup, dah sah. Selebihnya sunat. Ustaz, kalau tak hafal lah cerita tadi. Ustaz, kalau tak solat fardu, Ustaz, kalau solat fardu tengah azan sah tak solat? Sah. Masuk waktu solat Zuhur 1.20 terus solat. Boleh ke Ustaz? Tak payah tunggu berapa minit lagi? Boleh. Ustaz, kalau solat bawa air manis boleh ke minum? Lepas tu terus solat. Hukum dia makruh. Kena komo-komo. Tapi sah. Ustaz, tasbih buat minimum 2 rakaat. Lepas tu tidur bangun balik buat 2 lagi. Boleh ke? Boleh. Ustaz, kalau solat fardu tengah azan sah tak solat? Sah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh? Lambat pula masa berlalu hari ni kan? Saya tak ambil lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunat aba'ad tuan. Punya laju jawab soalan kan. Tadi yang kelima dah habis. Yang keenam berdiri ketika baca doa kunut. Yang ketujuh tuan-tuan puan, sunat aba'ad, sunat yang sangat-sangat dituntut, iaitu membaca dan selawat dan salam ke atas Nabi dan keluarga baginda serta sahabat baginda dalam doa kunut. Berdiri doa kunut itu sunat aba'ad. Okey, dituntut. Lepas tu tuan-puan angkat tangan baca doa kunut, sunat aba'ad dituntut. Dalam doa kunut tu pula ada selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga, sahabat Nabi, itu juga dituntut, sunat dituntut. Dapat?
Tertinggal, solat masih sah. Tapi sunat sujud sahwi. Sujud sahwi pun tertinggal, solat masih sah. Okey? Suka dengan Ustaz dia jawab soalan direct and macam rapper. Boleh panggil Ustaz rap dah lepas ni. Panggilan elok sikit, Ustaz rap dipanggil London. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya balik kampung selama 5 hari tapi saya 2 hari di Kuala Krai, 3 hari di Terengganu. Okey, soalannya apa tu? Boleh jamak kasar ke tidak? Jawapannya boleh. Okey. Tuan-tuan, solat jamak dan kasar ni tak termasuk pergi dan balik. Okey, pergi tak dikira. Berada di tempat tu 4 hari, tak termasuk pergi dan balik. Nantilah tuan-tuan, itu saya dah cerita kan. Ini kalau jawab panjang ni tuan-tuan. Kalau minum air masak ada wuduk lagi, boleh kan? Boleh. Kalau masuk masjid azan Nabi nak solat tahiyatul masjid, solat qabliyah lebih afdal. Buat dua-dua. Lebih afdal qabliyah. Nasi saya dia sama. Handsome Ustaz, masya-Allah. Tak ada handsome pun. Golap yo. Ni kamera ni. Ustaz, lafaz saya sebut qada fardu isyak tapi niat tak sebut fardu. Macam mana? Macam tu? Saya faham. Dalam lafaz, dalam niat tak sebut tapi dalam lafaz disebut. Tuan-tuan, automatik kalau dalam lafaz tu disebut lah tu sah. Puan hai. Ustaz Aidil, lidah sakit ulcer, bacaan dalam sembahyang tak sempurna, solat sah tak sembahyang? Sah. Kan sakit. Ustaz, kalau sujud atas telekung orang sebelah atau depan macam mana? Alihkan telekung dia. Dahi ni kena-kena tau. Alihkan telekung dia, tolak sikit. Hutang solat banyak Ustaz, sampai bila kena ganti? Selagi kita hidup. Selagi tak habis memang tak boleh buat solat sunat ke? Buat solat qada niat untuk solat sunat dapat pahala. Ataupun buat qada, buat juga solat sunat pun boleh. Jawapan saya tuan-puan, bukan sampai tak boleh langsung. Kena buat lah, dua-dua kena buat. Qada tu utamakan. Utamakan qada. Cuma solat sunat tu kita buat ekstra juga. Ustaz rock. Saya jawab dengan pantas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz handsome no. Siapa ni? Izani Muhammad ni. Baru rare gelaran tu Ustaz. Confirm orang auto ingat Ustaz Aidil. Iyo, rare memang rare. Tapi pelik bunyi Ustaz, ada yang memang tak baca doa kunut, boleh ke? Apa hukum dia? Hukum dia solat tu sah. Kerana apa? Kerana doa kunut di tuan-tuan di sisi mazhab Syafi'i. Doa kunut tuan-tuan di sisi mazhab Syafi'i memang sunat. Okey. Tapi doa kunut tuan-tuan puan di sisi mazhab Hanafi ataupun Maliki, dia tak saya Hanafi Maliki dah saya. Dia bukan sunat tuan-puan. Okey? Maka sah solat dia. Apa niat solat jamak Ustaz? Paling simple. Jamak dan qasar Ustaz nombor 7 tadi apa? Baca selawat dan salam ke atas baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi dalam doa kunut. Ustaz, kalau balik kampung tapi kurang kilometer dari jarak untuk jamak, tapi kalau dah jam balik, boleh tak untuk jamak? Tak boleh. Jam tak boleh jamak qasar tuan-tuan. Okey? Solat lah ikut macam mana pun, hormat waktu ke dan kereta ke, dia mesti cukup marhalah dia. Ustaz, kalau balik kampung tapi kurang kilometer dari jarak, dah jawab dah tadi. Okey, clear. Macam mana caranya? Apa cara tu? Ustaz, tahiyatul masjid jika dah masuk isyak jemaah, boleh tak? Teruslah pergi jemaah dulu. Kau jangan solat sunat dulu, pergi jemaah dulu. Dah habis kan, buat tahiyatul masjid. Okey. Ustaz, macam mana kalau saudara baru bacaan ayat-ayat tak berapa betul, sah ke solat? Sah. Ustaz, jawab cepat supaya dapat jawab semua soalan. Ya. Ustaz, kalau tengah solat baju basah kuyup, peluh sah tak? Peluh bukan najis, sah. Ustaz, boleh gabungkan solat qada dengan solat sunat? Tak boleh, asingkan niat. Ustaz, kalau balik kampung tak? Jawab dah tadi. Ustaz, adakah wajib untuk warga 73 tahun tak ada percarian? Tak ada pencarian, kena bayar zakat atau anak kena bayar untuk mak ayah dia? Anak bayar untuk mak ayah pun boleh. Ustaz, kalau kita tersalah niat, imam buat isyak, kita terniat tarawih, boleh ke tukar niat atau batal? Tuan-tuan, tak batal niat. Makmum tersalah niat dengan imam tak batal. Yang penting pergerakan jangan salah daripada imam. Okey, ni sisi mazhab Syafi'i. Niat solat subuh dalam solat tarawih macam mana Ustaz? Niat qada subuh, bukan solat subuh, niat qada subuh. Saja aku solat qada 2 rakaat, saja aku solat qada subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Imam buat tarawih, kita buat subuh, tapi pergerakan sama, sah. Boleh gabungkan solat qada dengan solat sunat? Tak boleh. Tak boleh niat secara official gabungkan, tak boleh. Contoh solat sunat, lepas tu kita niatkan sekali dengan qada, boleh tak Ustaz? Solat qada solat qada dapat pahala sunat tu boleh. Sunat lepas tu qada tak boleh. Gabung niat tak boleh. Fidyah dah boleh bayar tak? Ustaz, dah hujung ni, boleh bayar online.
Ustaz, bila sujud tangan berlapik dengan telekung sah tak? Sah. Tapi afdalnya tangan jangan berlapik dengan telekung. Adapun tangan berlapik sah tuan-tuan. Pandangan daripada Jabatan Mufti. Ustaz jawab macam kereta api laju nak balik raya. Ya, sekarang ada kau cik hati kata tak jawab soalan. Clear. Boleh tak bayar zakat fidyah kepada orang tengah kena musibah macam kebakaran? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, fidyah bayar kepada fakir miskin sahaja. Bukan marah, nasihat. Okey? Bagi senang faham. Muka tak boleh lapik, bukan muka, dahi. Puasa qada boleh tak sekali dengan puasa sunat? Boleh. Okey, tapi niat tak boleh gabung. Ustaz, ayah dah bayar fitrah. Saya tak tahu pergi bayar lagi. Sah. Ustaz nak duit raya. Ustaz nak duit raya? Nak. Nur Alisa kata, Ustaz nak duit raya. Itu soalan kan? Nak? Saja nak cari suami macam mana Ustaz? Nak cari suami macam mana? Kalau nak cari suami macam mana? Pergilah dekat ruangan mencari jodoh. Suara makin sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, waktu haram potong kuku bagi perempuan haid tak ada waktu haram. Bila-bila boleh potong kuku. Kalau zakat bagi anak yang susah boleh tak? Zakat bagi anak sendiri ke apa? Di bawah tanggungan kita tak boleh zakat. Faham lucu Ustaz ni. Lawak Ustaz. Potong lah. Tak ada haram dia. Haram ni maksudnya buat berdosa tau. Tak ada. Ustaz background cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus doakan saya tuan-tuan. Nak bakal imam macam Ustaz. Ada kawan-kawan saya nak tak? Saya boleh bagi tuan-tuan. Kawan saya ramai yang bujang. Kat Mesir ada, kat Jordan ada. Jordan tak ada. Mesir ramai kawan saya tuan-tuan. Nak tak? Kalau nak beritahu saya boleh recommend kan. Abang Nazri dah bagi tahu dah. DM for more details. Puan Izani, Cik Izani kata nak cari bakal imam kan? Tu Abang Nazri dah kata dah DM for more detail. Dia ada dah tu. Aduh, saya boleh bayar fitrah kan? Boleh. Nak cari mertua baik macam mana pula Ustaz? Cari dekat laman web www.mertuabaik.com. Manalah saya tahu. Ustaz, duit sedekah subuh yang kumpul boleh berikan pada sesiapa sahaja? Boleh. Saya pun ada lagi yang kosong. Abang Nazri kita offer. Cik Zani, nak kan? Abang Nazri kita offer. Ustaz, kalau lepas subuh dan asar saya qada solat, boleh ke? Boleh. Boleh tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pun ada. Saya tak Ustaz tak boleh kampung ke hari Jumaat? Ustaz, kalau bulan biasa bayar fidyah boleh ke? Boleh. Boleh. Bayar fidyah selain pada bulan puasa pun boleh. Kelangkah suku Ustaz ni terhibur waktu kerja belum cuti raya. Bujang 40-an ada ke Ustaz? Kawan tanya. Ada. 40-an saya tak ada. Bujang-bujang ada. Tuan-tuan ni akaun Ustaz lah ni. Suka hati aku nak promote jodoh dalam ni. Doa iftitah sunat, baca dapat pahala, tak baca solat masih sah. Faham? Contoh solat zuhur kat rumah 4 rakaat, lepas keluar rumah dalam perjalanan solat asar jamak 2 rakaat. Solat asar bukan jamak nama dia tu. Itu nama dia qasar. Ustaz semua tahu. Tak adalah, ada yang tak tahu. Kan dah 4 ke abang kita tu? Entahlah. Tanya dia sendiri. Boleh teman. Jap lagi saya DM. Sudah nak cari jodoh pula dalam ni. Hai, tak pasal. Salah. Saya tak dengar guna dalam pencarian jodoh dalam ni Ustaz, kalau niat nak bayar hutang dengan cara bersedekah boleh ke? Tak boleh, kena bagi tahu. Hutang lain, hutang wajib, sedekah sunat. Kena bagi tahu. Boleh tak saya nak bayar hutang awak ni sekaligus saya sedekah kepada awak? Macam tu boleh Tak boleh teman, sebab hutang wajib, sedekah sunat. Kena bagi tahu. Tahun ni baru jelas niat qada subuh masa tarawih. Alhamdulillah. Ustaz, duda beg kuning ada tak? Saja kacau Ustaz. Tuan-tuan macam-macam. Aduh, tuan-tuan yang bukan-bukan lah. Ustaz lah dengar pun gelak terhibur. Ya ke tuan-tuan? Takut dia geram dengan saya. Saya bawa kereta pun tergelak. Tak adalah tanya yang bukan-bukan kan. Ustaz, tentang doa selepas solat fardu dan terus solat sunat, lepas tu baru berdoa, boleh ke? Boleh. Mula-mula ngantuk dah segar dah. Anak dah kahwin duduk asing. Okey, soalan dia. Ustaz, raya Jumaat ke Sabtu? Tanya ahli falak dan jakim. Saya bukan ahli jakim tuan-tuan. Roger dia orang. Jangan tanya saya tuan-tuan. Saya tak tengok anak bulan. Okey? Saya tak ada teropong tengok anak bulan tuan-tuan. Tak andai saya dah. Okey? Saya kalau teropong tuan-tuan, lain dia nampak. Anak bulan tak nampak. Hilang mengantuk sahabat lawa. Dia tanya saya raya Sabtu, Jumaat ke Sabtu. Jawapan saya yang paling best, raya confirm Ahad. Tak tahulah raya ke berapa.
Ustaz, Jumaat ke Sabtu Ustaz? Jumaat ke Sabtu? Jawapan saya Ahad tu confirm. Okey? Cuma tak tahu lah hari ke berapa. Okey? Ustaz jawab soalan muka sama je. Tak kira soalan apa pun. Ustaz buat tarawih witir buat sebelum sahur. Boleh ke? Boleh. Kalau lepas solat beri salam terus bangun tak baca istighfar, boleh ke Ustaz? Boleh. Ustaz macam mana nak solat 5 waktu masa dalam kereta? At least tuan-tuan dan puan-puan angkat takbiratul ihram tu dada boleh menghadap kiblat. Semua tak boleh lah Ustaz, menghadap kiblat pun tak boleh. Itu nama dia solat hormat waktu. Okey? Tapi kena qada semula. Ustaz nama apa? Aidil. Ustaz macam mana nak bayar hutang dekat orang yang dah meninggal dunia? Boleh ke bayar dekat adik-beradik arwah? Boleh. Okey? Doa iftitah perlu baca dalam solat sunat atau hanya dalam solat fardu sahaja? Solat fardu, solat sunat, kedua-duanya adalah sunat doa iftitah. Baca dapat pahala. Tak baca solat masih sah. Tapi bacalah. Baru masuk Ustaz macam ni niat solat qada dan solat tarawih. Qada, niat qada. Saja aku solat fardu, saja aku solat qada subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Itu je. Tapi imam tarawih, kita solat subuh, pergerakan sama, sah walaupun niat berbeza. Di sisi mazhab Syafi'i. Ustaz niaga harga dalam Islam. Niaga harga dalam Islam apa tu? Ustaz solat tahajud pukul 6 pagi selepas sahur sebelum nak masuk subuh, sah ke? Boleh. Ustaz solat sunat 4 rakaat lepas asar, betul ke besar fadilatnya? Solat sunat 4 rakaat lepas asar. Solat sunat apa tu? 4 rakaat lepas asar. Lepas asar mana boleh solat sunat suka hati tu kan? Clear? Doa iftitah boleh ke dibaca setiap? Dah jawab tadi, boleh. Ustaz contoh kita solat tarawih 20 rakaat. Kena setiap rakaat 2 rakaat kena baca doa iftitah ke? Tak, iftitah tu permulaan solat sahaja. Penerus EMA MSH. Ustaz raya kat mana? Saya raya dekat Melaka. Pakcik yang umum, Ustaz raya di mana je tadi lah. Pakcik yang umum raya tu pakai baju warna apa tahun ni Ustaz? Tak tahu, yang pastinya pakai baju lah. Ustaz dan perempuan dah kerja tapi ayahnya bayarkan zakat, boleh ke? Boleh. Sebaiknya bayar di sendirilah. Okey, terima kasih Ustaz, sama-sama. Ustaz sama Hari Raya. Walaupun adik-beradik tu ayah saya sendiri, boleh ya? Saya ada hutang dengan adik ayah saya tapi dah meninggal. Boleh, kita hutang dengan pakcik kita contoh. Dia dah meninggal, bayarlah kepada anak-anak dia, sepupu kita lah maksudnya. Boleh. Tak ada masalah. Ustaz, sujud syukur boleh tak dilakukan selepas solat asar? Sujud syukur bukan solat, maka boleh. Nama pun sujud syukur. Sujud syukur, dia bukan solat, maka boleh. Solat lepas asar tak boleh, solat sunat lah. Qada bila-bila boleh. Melaka kat mana Ustaz? Kampung Kuala Sungai Baru. Melaka saya orang Melaka, apa nama tempat Ustaz? Kuala Sungai Baru. Kalau lepas asar buat solat qada asar boleh tak Ustaz? Qada bila-bila masa boleh. Dapat? Ustaz buat soal jawab baru faham. Alhamdulillah. Anak banyak hutang bank, boleh tak saya bagi zakat padanya? Saya bayarkan hutangnya dengan duit zakat saya. Boleh. Sebab anak bukan tanggungan mak. Anak tu bukan tanggungan mak lagi. Dia dah kahwin kan? Satu lagi, anak bukan tanggungan mak. Yang tanggungan mak ada tanggungan anak. Anak tu tanggungan ayah, bukan tanggungan mak. Jadi kalau ayah bagi zakat kepada anak tak boleh. Bagi zakat tak boleh kepada orang kita tanggung. Suami bagi zakat kepada isteri tak boleh. Isteri bagi zakat kepada suami boleh. Hukum dia harus. Okay? Clear. Ustaz solat witir buat 10 rakaat boleh? Boleh, buat 2 boleh. Puasa ni ada tinggal puasa sebab sakit. Nak bayar fidyah bila? Sekarang boleh. Ustaz esok Ustaz live tak? Esok last. Nama Ustaz Aidil. Nama anak Ustaz Fitri ke? Tak lah. Nama saya Aidil. Nama anak Fitri. Apa kau nombor no? Makcik tak faham tentang doa iftitah. Untuk tarawih apakah tiap rakaat? Okey, makcik Ana, doa iftitah itu doa selepas ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu baca doa iftitah. Untuk permulaan solat sahaja. Okey? Bukan setiap rakaat tuan-tuan. Doa iftitah bukan setiap rakaat. Clear? Ustaz solat sunat taubat boleh tak buat bila-bila masa? Boleh? Ustaz esok pun ada sesi lagi ke? Ada insya-Allah. Jumaat tak ada, Jumaat cuti tuan-tuan. Clear? Ustaz contoh kalau dah solat jamaah dalam waktu zuhur dan sampai semula negeri asal waktu sebelum waktu, boleh tak ada masalah? Kalau perempuan tu ABC, boleh tak sujud syukur? Boleh. Kerana sujud tu tuan-tuan, sujud syukur bukan solat. Sujud syukur bukan solat. Tak ingat berapa jumlah rakaat yang berapa sepatutnya, tak ingat berapa yang perlu kita bayar fidyah. Yakin berapa yang kita berapa yakin. Yakinlah tuan-tuan. Kalau 10 kot, yakin 10. Dimaafkan. Makmum baca Fatihah saja boleh tak? Boleh. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Ramai yang nak usik Ustaz. Sabar ya Ustaz. Itulah nak usik betul-betul tak boleh. Diusiklah dengan cakap-cakap. Boleh tuan-tuan, saya layan. Okey, tengok keadaan lah. Ustaz sepanjang solat tarawih boleh.
Ustaz, esok solat tak? Esok last. Boleh ke qada solat subuh? Boleh. Wajib. Anak lelaki bayar zakat fitrah ibu ayah boleh tak Ustaz? Boleh. Mau Ustaz tanya lagi, tak ingat berapa jumlah. Ambil yang paling yakin. Ustaz, mak bagi zakat kepada anak boleh ke? Mak bagi anak boleh tuan-puan, tapi sebaiknya bagi daripada orang lain. Kerana anak tu bukan tanggungan mak, tanggungan ayah. Jadi kalau ayah dah meninggal lain bab. Bagi zakat pada anak yang sudah kahwin, duduk asing, boleh, hukum dia harus. Boleh ke doa iftitah membuka langit? Doa iftitah membuka langit? Apa soalan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi tu, Mat? Ustaz, solat duha pukul 12 boleh ke? Duha 30 ke 45 minit sebelum zuhur. Zuhur berapa? 1.5, ambil setengah jam sebelum ataupun 45 minit sebelum. Ustaz, niat makmum kalau kita qada subuh dalam tarawih, tak payah niat makmum, niat je qada tu. Tapi ikut je perbuatan imam. Tak baik? Ustaz, kalau nak bayar zakat pada anak yatim boleh tak? Bayar pada pusat zakat, itu terbaik. Jamak tu sah ke? KL dah sampai awal negeri asal. Tak kisah teman, yang penting syarat tu ada, cukup, tak jadi masalah. Faham? Contohlah teman-teman balik Kelantan. Kelantan daripada KLIA ke Kelantan confirm lah lebih 2 marhalah teman, confirm lebih 81 km. Tapi naik flight baru 1 jam. Teman kalau pergi pukul 1.30 ke pukul 2 petang sampai Kelantan pukul 3. Teman dah jamak dah kan? Jamak zuhur dengan asar. Lepas tu teman balik dekat negeri tuan-puan, dekat KL. Naik flight sejam balik. Pukul 3 lah flight tuan-puan. Sampai pukul 2 sampai pukul 3. Lepas tu 3.30 flight tuan-puan sampai 4.30. Katalah asar pukul 4.50. Tuan-puan sampai sebelum masuk asar. Tapi marhalah tu dah melebihi. Syarat tu cukup. Dia bukan kira macam tu tuan-puan. Faham dia kira cukup syarat ke tak cukup syarat. Okay, kalau raya Jumaat ustaz buat kelas tak? Buat. Tapi bukan saya yang mengajar lah. Jin yang mengajar. Ustaz, raya Jumaat Ustaz buat kelas tak? Buat. Tapi bukan saya yang mengajar, jin yang mengajar tuan-tuan. Assalamualaikum. Jin bagi salam. Oh, teman tahu. Kan? Sebab saya tak ada tuan-tuan. Jin lah yang mengajar. Saya balik kampung. Tuan-tuan buka lah sendiri TikTok saya tu. Okay? Buka lah TikTok Ustaz Aidil tu. Ataupun Ustaz Lah tuan-tuan. Dia orang ada cuti. Ustaz Lah mungkin lah. Okay? Pukul 11 tak ada saya ada tuan-tuan. Kalau saya tu orang lain lah tu. Faham tak? Clear? Iyo. Kan dah terkono. Tak ada, tanya saya jawab lah. Aduh. Satu K orang tengok Tuan pantang kalau jawab soalan ni. Ustaz cuti berapa hari? Kemungkinan sampai Rabu kot. Nanti saya beritahu. Okay? Pernah dengar kalau solat qada tak boleh solat sunat? Boleh, tak ada masalah. Cuma seimbangkanlah, janganlah qada, janganlah sunat je lebih, qada yang tak buat. Ustaz memang boleh buat kuis 60 saat 60 soalan. Jangan tuan-puan. Ustaz kelakar. Ustaz lepas tarawih dan witir tahajud perlu witir lagi tak? Boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Naik 1K Ustaz. Allah Akbar. Balu yang ada sedikit pendapatan, siapa yang wajib bayar zakat untuknya dan anak perempuannya? Dia. Okey? Dia bayar. Mak mertua saya tuan-puan dah lama arwah ayah mertua saya dah lama meninggal pada tahun 2014. Mak mertua saya bayar zakat sendiri tuan-puan. Okey? QR pun boleh, transfer boleh, online boleh. Tak semesti kau pergi salam tangan Amil tu. Kau jangan, tuan-tuan, Amil tu duda. Amil tu pula dah lama dia duda tau. Kita pula janda berhias. Contoh janda berhias ni janda yang muda lah kan. Janda berhias ni sebenarnya janda yang belum sempat disetubuhi. Itu maksud dalam istilah fiqah. Janda berhias ni orang Melayu bagi tahu. Dari Islam tak ada lah. Kau pergi salam tangan Amil, kau jangan buat hal. Faham tak? Kau bayar lah online. Okay? Clear? Aduh. Ustaz, kalau imam baca surah-surah tak berapa nak kedengaran, apa tu? Nanti Ustaz perkongsiannya sama-sama. Ustaz, bila start kelas balik lepas raya? InsyaAllah hari Khamis kita start. Okay? Dapat teman? Tuan-tuan 2 minit lagi last. Ustaz, kalau tiap-tiap waktu boleh qada semayang? Qada bila-bila masa sahaja. Dia tak ada waktu. Okay? Clear teman? Apa soalan terakhir ni teman? Ustaz, kalau imam baca surah-surah tak berapa betul bacaan, macam mana yuk? Al-Fatihah baca betul. Surah lain tak betul, dimaafkan lagi. Orang period boleh ke makan sama, makan berbuka puasa kat masjid dengan surau? Boleh, asalkan bukan makan dekat tempat solat. Ruang kaki 5 tu boleh, tak ada masalah. Okay? Kenapa cepat sangat masa Ustaz dah habis lah? 1 jam tak cukup. Memang lu. Dah kau tanya soalan macam-macam. Faham?
Tanya soalan macam-macam tuan-tuan. Memanglah 1 jam tak cukup. Ini kalau 12 jam pun tak habis kalau tanya soalan tuan-tuan. Okey. Aduh, hai tuan-tuan ni kan macam-macam. Tuan-tuan, saya jawab juga soalan tau. Minggu depan kita dah start naik balik cuti. Saya jual produk, tuan-tuan tak sold out kan, siap tuan-tuan. Paksa kan. Minggu depan tuan-tuan saya jual produk balik tau. Ada 1000 view, saya nak 1000 orang beli tuan-tuan. Nasib. Kan, soalan tanya saya jawab. Ugut kan. Gurau lah tuan-tuan. Beli-belilah, tak beli tak apa. Okay? Tapi minggu depan tuan-tuan, insyaAllah kita akan jual balik produk macam biasa. Kalau boleh tuan-tuan, seorang beli satu. Okay? 1000 orang, 1000 orang beli. Terkejut Ustaz Lah, sejak bila pula ada 1000 orang beli? Selalu time live Ustaz Lah yang sampai 1000 ni tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan kita buat macam tu Duit dah habis Ustaz. Kau janganlah habiskan duit kau raya ni sampai licin. Okey kat macam tu tuan-tuan kan? View kita ada 700, seorang beli satu. Boleh tak tuan-tuan? Sebab saya tengok soalan tuan-tuan beratus-ratus. Kan? Iyo, saya tengok tuan-tuan soalan tuan-tuan, seorang satu. Saya kira tadi dah puluh-puluh dah soalan. Dekat 100 soalan tuan-tuan. Okey? Jadi tuan-tuan minggu depan saya jawab soalan, saya jawab produk, tuan-tuan beli. Jangan risau. Kena beli. Gurau lah. Boleh tuan-tuan? Baik, soalan lagi. Habis dah Alah beli yang murah, ni memang mahal. Okey. Beli sampai bili semua boleh tuan-tuan. Berapa RM14. Bila Ustaz cakap pasal beli, auto drop view. Aduh, gua lah teman. Baik teman, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan. Minta maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya tuan-tuan. Ugut nampak? Gurau lah tuan-tuan ni kan. Gurau pun tak boleh. Teman gurau saya boleh. Kan tanya pasal jodoh lah, apalah kan, macam-macam lah tuan-tuan tanya. Esok raya lah, Jumaat raya kerja ke tak, apalah macam-macam. Gurau tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Tuan-tuan insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Jom sama-sama support kita. Mudah-mudahan siapa yang ada dalam perjalanan, masih dalam perjalanan nak balik kampung, hati-hati tau. Dah sampai kampung tuan-tuan, kalian salam sayang sayur kepada ahli keluarga tuan-tuan. Baik-baik, hati-hati dalam perjalanan, ngantuk, rehat dulu tuan-tuan. Saya doakan, ya Allah, selamatkanlah semua ahli-ahli keluarga kami, saudara-saudara kami ni, ya Allah, dalam perjalanan pulang ke kampung. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengukir wajah senyuman manis bersama dengan ahli keluarga yang tak sabar menunggu kepulangan tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati tau. Hati-hati tuan-tuan mana yang dah balik kampung. Mana yang belum balik kampung tu tak apalah, bertabahlah insya-Allah. Saya pun balik Jumaat malam tuan-tuan. Jumaat malam, Jumaat tengah hari lepas solat raya tu. Solat raya lepas solat Jumaat. Kalau tak raya Jumaat lah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf segala salah dan silap. Esok last live kita tuan-tuan. Hari Khamis sebelum kita nak cuti pada hari Jumaat. Jumaat tak ada live tuan-tuan, masuk hari-hari tau. Setiap Isnin ke Jumaat jam 11 pagi. InsyaAllah tuan-tuan, saya Ustaz Aidil, mohon maaf segala salah dan silap, segala gurauan-gurauan saya. Semuanya tuan-tuan hanya gurau-gurau semata-mata tau. Tapi buat beli produk tu, itu bukan gurauan, itu betul. Takut tuan kan? Takut. Lepas ni tak ada orang nak tanya soalan kan? Gurau lah tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya daripada saya. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi esok hari last sebelum kita nak cuti raya tuan-tuan, jam 11 pagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Mini live. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.